Very good afternoon my friend. Have a nice day. Hari ni kita road trip my friend eh. Oh, belum lagi afternoon my friend. Baru 11.53. Macam biasa my friend, kita road trip. Hari ni masih di jalan Pinampang my friend eh. Cuma hari ni ada kelainan dia sedikit. Saya akan cuba ada satu jalan baru my friend. Ini bukan jalan baru, jalan sudah lama, tetapi orang ramai belum tahu ataupun jarang guna ni jalan. Nanti next time saya akan tunjuk dia di mana my friend. Dan sekarang daripada Pinampang ke Inanam. Pinampang ke Inanam. Sebelum ni saya pernah ikut jalan Minintod. Lepas tu jalan belakang, maksudnya jalan Bukit Padang, itu yang kedua. Jalan yang ketiga ikut lintas. Laluan yang ketiga ikut lintas. Ini yang keempat ni my friend. Cuba saya cuba tunjuk satu jalan yang jarang orang guna. Lagipun tidak ramai orang tahu ini jalan my friend. Sebagai makluman, hari ini cuaca dia memang masih lagi panas my friend. Masih lagi panas my friend eh. Panas dia pun luar biasa my friend. Kita tidak tahu kita punya peranti boleh menahan kepanasan ke tidak my friend. Cuma kita tawakal sajalah setakat mana yang dia mampu my friend. Saya pernah my friend kalau dipanas terlampau terik tidak sampai 10 minit my friend. Kadang gambar dia akan jadi pecah-pecah. Nampak macam dia bergoyang terlalu kuat, tapi sebenarnya itu efek daripada kepanasan yang melampau. Tetapi kalau dia betul-betul melampau, handphone terus padam my friend. Itu dia punya warning. Mula-mula dia akan warning yang last. Dia cakap akan ada pemberitahuan di handphone kita. Dia cakap handphone terlampau panas. Last dia, lepas handphone terlampau panas, terlepas tu padam my friend. Ini jalan biasa saya gunakan my friend. Di hadapan ini adalah Sabah Golf. Sabah Golf International. Sabah Golf and Country Club. Bukit Padang my friend. Okay. Look at the sky my friend. Wah, ini hari betul-betul clear my friend. Maksud saya, dia punya awan tu tiada yang kelabu asap my friend. Tiada yang hitam, semua putih cerah. Sukar dijangka my friend. Jadi kita tengok sebelah petang sedikit. Okay. Ini masih macam biasa my friend. Sebagai makluman juga, jalan ni sekarang sudah siap my friend. Sudah, I think sudah 90%. You see, jalan dia orang sudah siap, ada traffic light. Wow. Ini boleh racing ni my friend. Sudah cantik my friend. I think 90% ke atas my friend. Sekarang dia orang cuma buat ini garisan my friend. Yang lain semua sudah siap. Congratulations my friend. Tahniah.
Sebab dia orang sudah bertengkus lumus 2 tahun lebih saya ingat my friend. Ke jalan dia cantik. Sini my friend, di depan sini. Saya cakap jalan alternatif tidak guna-guna juga my friend. Maksud dia berapa kali saya cakap mau guna ini jalan alternatif. Yang pertama saya cakap tadi Menintot sana jalan Menintot. Lepas tu yang kedua jalan Hikmat biasa. Jalan Hikmat biasa daripada roundabout ni terus ke kanan. Yang ketiga jalan lintas. Ni yang keempat my friend. Kalau dari Pinampang. Jalan alternatif my friend. Tengok you see ni jalan siapa yang tidak tahu. Sebelum bulatan di Hikmat kita masuk ke kiri my friend. Okey. Kalau biasa sana sebelah kanan tu itu pun boleh tembus my friend. Cuma kali ni kita try jalan ni my friend. Saya pun lama tidak guna ni jalan. Kalau dulu-dulu selalu guna ni jalan my friend. Disebabkan ada satu kawan dia cakap cuba you review jalan yang Hikmat Tengah. Ni my friend. Masuk ke kanan. Okey. Kalau kita masuk ke kanan, ini adalah Taman Hikmat. Kan ni pusat CKS ataupun membeli belah. Ada supermarket situ my friend. Tempat makan pun ada. Ini jalan tengah ni my friend. Ini jalan Taman Hikmat. Sini banyak taman my friend. Pokok lorong pokok seraya lah, apalah semua ada my friend. Ini jalan ni memang dia melalui taman-taman my friend. Cuba kita tengok my friend. Jarang guna ini jalan my friend. I think bukan semua orang guna ini jalan my friend. Jalan tembus di mana ni my friend? You tengok my friend. Wow. Kita sudah silap jalan my friend. Tidak apa my friend. Ini Allah Akbar. Kita sudah masuk jalan lintas my friend. Tapi okey juga my friend. Jadi saya faham my friend, tersilap simpang satu. Tidak apa, next time kita cuba lagi my friend. You see, you boleh tembus ini jalan lintas my friend. Ini yang saya cakap tadi my friend. Daripada Hikmat, dia boleh tembus jalan lintas my friend. You see. Nanti next time kita cuba lagi my friend. Dari Hikmat tadi
dia boleh tembus ke jalan lintas. Tidak pelik, my friend? Tidak apa, my friend, kita teruskan perjalanan, my friend. Saya rasa jalan yang saya baru guna tadi tidak ramai yang tahu, my friend. Maksudnya you silap satu simpang, you boleh tembus masuk lintas balik, my friend. Patutnya kita terus saja, my friend. Tapi tidak apa. Next time kita cuba lagi, my friend, ya. Lagipun hari ini kita tidak kita urgent, my friend. Maksudnya kita santai-santai saja hari ini, my friend. Kita cuba jalan lama tu, my friend. Oh, jadi my friend, tadi asalnya kita pergi ke jalan alternatif ke lintas, alternatif ke Minanam. Jadi dia bertukar ke jalan alternatif ke lintas. Tengok, my friend, ini jalan biasa. Siapa yang tengok video saya dari awal tadi, permulaan dia dekat ini padang golf. You see, kita tembus mana balik? Kita tembus ke padang golf balik, my friend, dari arah highway lintas, my friend. Macam yang saya cakap daripada dulu lagi, my friend, di Kota Kinabalu, you tembok dia sesat ke, you silap jalan ke, you akan sampai juga, my friend. Cuma antara cepat dengan lambat, my friend. Jalan dia tembus menembus. Kalau tidak silap saya tadi, saya baru berjalan 11.53, my friend. 11.53. Kita pusing sini balik, my friend. Tapi tidak apa, my friend. Jalan dia sudah cantik. Kalau dulu, my friend, ini yang orang cukup risau kalau guna ini jalan, my friend. Jalan Bukit Padang Hikmat. Why? Sebab dia adalah laluan antara yang tersibuk di Pinampang ataupun di Kota Kinabalu, my friend. Sebab jalan dia serbaguna, maksud saya banyak urusan di sini, my friend. Dia melibatkan Inanam,
Pinampang, Kota Kinabalu, Menggatal pun dia akan ikut jalan di sini, memang shortcut dia. Tapi tidak apa my friend, next time kita cuba lagi tu jalan my friend. Next time kita cuba lagi jalan sebelah kiri ni my friend. Tapi tidak apa, hari ni kita ikut jalan biasa my friend. Ini jalan biasa kita guna. Ya, macam saya cakap tadi, ada 4 my friend. Lebih kurang ada 4 daripada Pinampang ke Inanam my friend. So ini jalan yang biasa saya guna my friend. Sekarang menunjukkan 12:09 minit. 12:09 minit. Saya ingat kita sudah berbelas minit my friend. Hari ni cuaca dia betul-betul panas my friends ya. Oh. Buka tingkap sedikit my friend, berpahang. Beberapa hari yang lepas pagi hujan my friend. Cuaca tidak menentu sekarang my friend. Sekejap dia hujan pagi, sekejap dia panas. Ya my friend, kita sudah hampir sampai my friend. Biarpun cuaca di hari ini wow, betul-betul agak panas luar biasa my friend.
Ya agak panas my friend. Si dia punya ni pun habis, rumput pun habis mati my friend. Ya my friend, kita kasih cantik ni parking. Okay my friend, have a nice day. Thank you. Terima kasih sudah berkunjung ke video saya. Saya amat menghargai. Harap berjumpa lagi di lain kesempatan my friend. Have a nice day. Thank you for watching my video.